Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak kongsi satu kisah yang Masya Allah memang ajaib. Yang Masya Allah semua boleh belajar dari kisah ini. Belajar dari sedekah memang terbaik. Ada seorang hamba Allah, dia ada dekat Madinah dalam 50 tahun. 50 tahun dia lari dari Syria. Dia pergi dekat Madinah hijrah. Dia dekat sana, anak-anak dia semua businessman, Masya Allah. Lepas tu dia minta dari Allah, dia nak buat untuk sedekah saja. Dia duduk dekat Madinah 50 tahun depan masjid. Mungkin orang Malaysia ramai yang kenal. Ramai yang dah ambil teh, ambil kopi, ambil kurma, ambil roti. 50 tahun. Dia buat kopi, dia buat kurma, dia buat roti. Dari pukul 5 pagi sampai pukul 3-4 petang. Lepas tu dia balik. Masya Allah. Umur dia baru meninggal 96 tahun. 96 tahun. 96 tahun, betul. Okey. Yang ini hamba Allah, Masya Allah, nama dia Adi. Okey, nama dia, saya tengok mana di sini. Nama dia, Syekh, nama dia Muhammad Abu Sba'. الناس تتمنى تعرف قصة هذا الرجل. ما شاء الله. ليش السعوديين ودول الخليج وكل العرب يسألون عن هذا الرجل وعن قصته ويدعون اللهم صل وسلم. Semua orang tanya, apa ini cerita dia? Apa berita dia? Dalam TikTok, dalam YouTube, dalam berita semua dunia. Masya Allah, 3 hari ini bila dia meninggal, Masya Allah, ini balasan Allah. Ini Allah yang bagi dia, Masya Allah, angkat darajat. يتمنى كل واحد فينا انه اذا شافه يحب راسه. Masya Allah. Ramai yang datang, orang Arab, orang Afrika, orang Amerika yang Muslim, orang semua dunia pergi umrah. Minta jumpa ni Haji Abu Sba'. Dia kata ada satu kataan dia. Dia kata kalau orang lalu tak ambil teh dia, roti dia atau kurma dia sedih. Sebab tak dapat pahala. Masya Allah. Tengok sahabat. 45 tahun. Kopi, roti, majanan. Apa maksud majanan? Bersuma. Dia tak minta doa apa-apa. Tapi dia bagi. Orang beratus. 50 tahun sahabat. Dia buat sendiri tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahniah untuk dia. Ni dia kata haji. Masya Allah. Macam mana haji? Umur 95 tahun. You buat kopi, you bawa jalan kaki tahu. 125. Lepas tu ada roti. Ada apa? Ada teh, ada kopi. Dia kata, bila makanan halal, bila ada sedekah, Tuhan yang bagi kuat. Tuhan yang bagi dia kuat sampai sebelum 1 hari dia meninggal. Ada dekat Madinah, dia bagi sedekah. Tengok, Masya Allah. خليك ذلك شاي وخبز. انا بايدي وصلحتهم وعندي ناس يساعدوني. لك سر ما شاء الله. Ada orang yang Masya Allah, tengok muka dia. Allah, ni balasan Allah sekarang. Semua dunia social media, YouTube, Facebook, semua berita. Ada orang Amerika buat sedekah atas nama dia,
orang Afrika buat sedekah atas nama dia. Sekarang ada orang nak buat satu masjid orang besar dekat Madinah, hamba Allah juga. Dia memang tengok TikTok, oh mesti dia dah sign untuk buat satu masjid dekat Madinah. Tengok Masya Allah, sedekah ini mungkin semua anak-anak dia, cucu dia, semua family dia, Masya Allah, memang lancar jalan dia. Pasal ini Tuan Haji, Masya Allah, dia nak akhirat bukan dunia. InsyaAllah doa untuk semua sahabat kita yang ada sikit lebih, boleh sedekah insya-Allah. Yang sikit boleh duduk hidup mewah, untuk anak-anak kita hidup mewah. Tapi kalau ada sedekah hari-hari, ya Allah, memang bagus, memang terbaik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nak kongsi, nanti saya share ini video insya-Allah untuk semua sahabat boleh tengok. 50 tahun sahabat dia sampai umur 45 dekat Madinah. Sekarang dah meninggal umur 96 tahun. Masya Allah, memang Masya Allah. Sekarang balasan Allah Tuhan untuk dia. Sebab apa? Dia buat ikhlas. Memang dia buat ikhlas. Wassalamualaikum. Tolong sahabat komen Allah yarham, komen Masya Allah, komen apa-apa, silakan insya-Allah. Fatihah atas nama dia Abu Sba'. Wassalamualaikum fi amanillah. Ya salam.